Assalamualaikum dan hai semua. Saya nak tanya, siapa suka melancong? Hari ini saya akan berkongsi tentang topik pelancongan halal di Malaysia. Seperti yang kita tahu, pelancongan halal merupakan satu segmen industri pelancongan yang semakin berkembang pesat di peringkat global. Berdasarkan Global Muslim Travel Index pada tahun 2024, Malaysia Indonesia merupakan negara destinasi pelancongan Muslim terbaik di dunia sebanyak 74%. Konsep pelancongan halal merujuk kepada penyediaan produk, perkhidmatan dan pengalaman pelancongan yang mematuhi prinsip syariah Islam, termasuk penyediaan makanan halal, kemudahan ibadah, penginapan mesra Muslim serta persekitaran yang menitik beratkan nilai-nilai Islam. Malaysia dikenali sebagai antara destinasi pelancongan halal terkemuka dunia kerana kekuatan infrastrukturnya, kestabilan sosial, kepelbagaian budaya serta sistem pensijilan halal yang diiktiraf antarabangsa. Sokongan padu kerajaan melalui dasar dan pelan strategik pelancongan di samping peranan agensi seperti JAKIM dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia telah memperkukuh kedudukan negara sebagai hub pelancongan halal. Malaysia diumumkan sebagai destinasi mesra Muslim terbaik Pertubuhan Kerjasama Islam dan destinasi mesra wanita Muslim terbaik oleh Crescent Rating dan Mastercard pada Halal and Travel Awards yang diadakan di Singapura hari ini. Pada majlis sama, Malaysia sekali lagi mendalui senarai dalam carta destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang cabaran sektor halal dalam pelancongan Malaysia. Malaysia merupakan antara destinasi pelancongan halal terbaik di dunia. Namun, sektor ini masih berdepan dengan beberapa cabaran yang perlu diberi perhatian. Cabaran pertama ialah ketidakseragaman standard halal. Walaupun Malaysia mempunyai persijilan halal yang kukuh melalui JAKIM, namun masih terdapat kekeliruan dalam kalangan pengusaha pelancongan, terutamanya hotel dan restoran kecil. Hal ini boleh menjejaskan keyakinan pelancong Muslim. Selain itu, tahap kesedaran dan pengetahuan pengusaha industri juga masih berada pada tahap yang rendah, khususnya dalam memahami konsep pelancongan halal secara menyeluruh. Ramai pengusaha masih menumpukan aspek makanan halal, sedangkan pelancongan halal merangkumi pelbagai elemen lain seperti penyediaan kemudahan ibadah, penjagaan aurat, suasana persekitaran yang bersih serta perkhidmatan dan hiburan yang selaras dengan nilai Islam. Kekurangan pendedahan dan latihan khusus menyebabkan pengusaha gagal memahami keperluan sebenar pelancong Muslim. Cabaran yang seterusnya ialah kos dan kerumitan proses untuk mendapatkan persijilan halal, terutamanya bagi pengusaha kecil dan sederhana dalam industri pelancongan. Proses persijilan halal memerlukan pengusaha untuk mematuhi pelbagai syarat dan prosedur seperti penyediaan dokumentasi lengkap, pemeriksaan premis, pemantauan rantaian bekalan serta pematuhan terhadap standard kebersihan dan pengurusan yang ketat. Proses ini sering dilihat sebagai rumit dan akan memakan masa yang lama, khususnya bagi pengusaha yang mempunyai sumber kemanusiaan dan kewangan yang terhad. Oleh itu, hal ini menyebabkan ada pengusaha yang memilih untuk tidak memohon sijil halal walaupun produk dan perkhidmatan mereka berpotensi memenuhi piawai halal. Sektor halal memainkan peranan yang sangat penting dalam memajukan industri pelancongan di Malaysia, terutamanya dalam menarik perhatian pelancong Muslim yang datang dari dalam dan luar negara. Sebagai contoh, Malaysia sering disenaraikan sebagai destinasi pelancongan halal terbaik di dunia dalam Global Muslim Travel Index. Malaysia sekali lagi mendahului senarai destinasi percutian mesra Muslim terbaik untuk pelancong Islam. Kenyataan dikeluarkan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI Mastercard Crescent Rating 2022. Pencapaian ini menunjukkan bahawa Malaysia dapat menyediakan kemudahan halal seperti makanan halal, hotel mesra Muslim dan kemudahan ibadah. Dari segi makanan pula, kawasan pelancongan seperti Kuala Lumpur dan Pulau Langkawi menyediakan pelbagai restoran dan hotel yang mempunyai pensijilan halal JAKIM. Selain itu, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA boleh dijadikan contoh kejayaan pelancongan halal di mana kemudahan surau, ruang solat dan pilihan makanan halal disediakan secara meluas. Kemudahan ini menjadikan pengalaman perjalanan pelancong lebih selesa dan teratur.
Sektor pelancongan halal bukan sahaja meningkatkan kepuasan pelancong, malah ia menyumbang kepada ekonomi negara melalui peningkatan pendapatan industri dan membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat tempatan. Oleh itu, jelaslah bahawa sektor halal merupakan satu kelebihan strategik yang menjadikan Malaysia destinasi pelancongan yang kompetitif di peringkat global. Tahukah anda kesan pelancongan halal di Malaysia? Kesan yang pertama ialah pengukuhan identiti budaya Islam. Pelancongan halal memainkan peranan penting dalam mengukuhkan identiti budaya Islam di Malaysia. Melalui pelancongan halal, warisan budaya Islam seperti seni bina masjid, sejarah Islam, adat resam masyarakat serta kulinari halal dapat dipromosikan kepada pelancong tempatan dan juga pelancong antarabangsa. Contohnya, lawatan ke masjid bersejarah bukan sahaja menarik minat pelancong Muslim, malah memberikan pendedahan kepada pelancong bukan Muslim tentang keindahan dan nilai-nilai Islam. Kesan yang kedua ialah promosi kesedaran dan toleransi antara budaya. Selain memenuhi keperluan agama, pelancongan halal turut berfungsi untuk mempromosikan kesedaran dan toleransi antara budaya. Usaha Malaysia membolehkan pelancong daripada latar belakang berbeza memahami amalan dan cara hidup masyarakat Muslim. Kemudahan seperti makanan halal, ruang solat dan perkhidmatan mesra Muslim tidak menghadkan penyertaan pelancong bukan Muslim, malah membuka ruang interaksi sosial yang positif. Interaksi ini dapat memupuk kefahaman silam budaya dan mengurangkan salah faham serta menggalakkan keharmonian antara masyarakat berbilang kaum dan agama. Kesan yang terakhir ialah dapat menambahkan daya saing di pasaran global. Pelancongan halal turut meningkatkan daya saing Malaysia di peringkat antarabangsa. Dengan pembangunan perkhidmatan mesra halal seperti restoran halal, hotel patuh syariah, kemudahan ibadah dan pakej pelancongan khusus, Malaysia berjaya menonjolkan keunikan tersendiri dalam pasaran global. Ini membolehkan Malaysia bersaing dengan destinasi pelancongan halal lain seperti UAE, Turki dan Indonesia. Berdasarkan topik ini, pelancongan halal di Malaysia memainkan peranan penting dalam memacu pertumbuhan industri pelancongan dan ekonomi negara. Dengan sokongan kerajaan, sistem persenjalaan halal dipercayai serta kemudahan mesra Muslim yang lengkap, Malaysia berjaya menempatkan diri sebagai destinasi pelancongan halal terkemuka dunia. Pembangunan berterusan dalam sektor ini bukan sahaja memenuhi keperluan pelancongan Muslim, malah menggalakkan pelancongan yang inklusif, berkualiti dan mampan. Sekian, terima kasih.